rolling balik lah. Rolling dan gandakan dengan cara yang tepat. Kalau korang tengok cara bos Ijam berfikir, siang malam, fikir buat keputusan yang bijak, dah bos Ijam ni tak pakai duit company, tak spend duit company, memang kita gandakan, so alhamdulillah kita akan dapat lagi ganda. Kena buat keputusan cepat, jangan takut-takut. Pasal berniaga, pendapat saya ni geng, ini yang saya cerita ni semua pendapat saya je tau. So korang jangan rasa macam itu paling betul ke. No, pendapat orang masing-masing. Macam saya punya prinsip dari dulu, saya bekerja macam biasa. Saya nak kerja kuat, saya nak gandakan dan saya belajar. Saya spend ke bisnes balik. Dan tak perlu kita nak ambil, lepas tu takut-takut. Ada duit, bisnes takut-takut untuk gandakan. Nak buka cawangan lah apa, takut rugi. Lagi banyak risiko kau ambil, kau akan dapat sesuatu yang bagus. Ilmu, pengalaman. Tu yang paling mahal, bukan duit. Kalau pengalaman boleh dibeli dengan duit, abang beli pengalaman tu. Faham? Masalah pengalaman ni ataupun ilmu ni, mahal je pada kita perlu melalui. Pada kita melalui. Sebab tu, kalau tak buat sesuatu, tak buat penambahbaik ataupun tak buat sesuatu besar, macam mana kita nak dapat pengalaman tu? Lagi satu, ada satu orang tak yang boleh jamin apa yang kita jadi akan datang? Kita boleh jadi apa? Ada tak jaminan? Sesiapa boleh jamin kita akan jadi apa? Apa yang kita buat ni jadi tak jadi? Ada tak yang boleh jamin? So tak ada. So caranya percaya pada Allah, diri sendiri, buat. Go, move. Jangan fikir tentang rugi. Sebab tu Boy Jan cakap, Boy Jan tak management proper, tak fikirkan sangat keuntungan. Kita fikir boleh